السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا اليوم بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. أولا مرحبا بكم في هذا الدرس اليوم. آه، الدرس الخامس هو الدرس الجديد في هذا اليوم. Selamat datang ke pelajaran yang kelima, pelajaran yang baru pada hari ini. Minta maaf lambat sikit, apa nama ni, terlambat, bukan lambat sikit, terlambat merakamkan. Kesibukan dekat-dekat musim exam sekarang ni, exam mid sem untuk master Abina. Okey, kita teruskan Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Kita lihat dulu apa yang ada dalam perbualan ni antara Al-Mudaris dengan murid-muridnya. Mudaris maknanya apa? Yakni guru. Mudaris ni ialah guru. Okey. Man fataha babal faslah? Siapa fataha yang telah membuka babal, yakni pintu al-fasli. Pintu al-fasli maknanya pintu kelas lah. Al-fasli sini ialah kelas. Baik, Hamid jawab ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Sayalah yang telah membukanya. Baik. Di sini kita lihat man fataha babal fasli. Man siapa? Fataha. Fataha ni makna fi'il madhi. Kalau kita terjemahkan direct, dia telah membuka. Dia telah membuka. Makna dalam fataha ni ada domir huwa. Domir huwa. Domir huwa ni makna dia lah. Jadi dia ni, dia rujuk ke mana? Dia ni rujuk ke man ni. Man ni soalan. Biasa kita guna soalan untuk bertanya orang yang pada orang yang berakal lah. Pada yang berakal, al-akil. Jadi sekarang ni huwa ni dibalik pada man ni. Jadi makna kalau kita terjemah direct, man siapa, fataha telah membuka oleh dia, dia siapa tu, baba akan pintu al-fasli. Maknanya baba ni di sini babun lah, asalnya babun, babun, baris dua. Tapi oleh kerana dia kat sini dia jadi mudhaf dan al-fasl ni jadi mudhaf ilaih. Itulah al-fasl ni dibariskan bawah, mudhaf ilaih. Jadi asal babun kenapa tukar kepada baris atas baba pula? Kenapa baba? Asalnya babun, tapi bila dia jadi mudhaf ilaih, maknanya dia tukar dulu, dia mula-mula tukar kepada babu, babu. Baris depan, babu. Tapi kenapa tukar pada baris atas? Sebabnya ialah kerana dia ni jadi benda yang kena buka. Fathah ni fi'il, makna perbuatan buka, telah buka. Siapa yang buka? Man buka. Siapa yang buka? Maknanya fathah ni dia. Dia ni merujuk pada man siapa tadilah. Dia yang telah membuka
Buka apa? Buka pintu. Maknanya baba ni asalnya babu. Oleh kerana dia ni jadi yang yang kena apa? Yang kena buka, maka dia tukar kepada baris atas. Dia tukar baris atas. Maknanya dia perubahan, dua kali perubahan jadi baris atas. Jadi maknanya uh, fathah ni perbuatan. Siapa yang buat perbuatan ni? Huwa. Siapa yang kena perbuatan buka? Pintu. Pintu. Babu. Babul fasli. Tapi oleh kerana dia kena buat, dia yang kena dia kena buka, maka tukar pada baris atas. Ini undang-undang. Kita akan lihat dalam perbualan ni. Dia akan perkenalkan konsep ni lah. Okay. Kemudian Hamid menjawab, ana saya, fatah tuhu, saya yang telah membukanya. Okey, membuka apa? Nya. Nya ni balik. Nya ni ialah dua. Nya ni huwa lah. Aha. Membukanya maknanya membuka pintu. Pintu pintu kelas. Okey, huwa. Huwa ni rujuk kepada apa? Rujuk pada pintu. Habis mana yang kita dapat apa nama ni, siapa yang buat ni, siapa yang buat perbuatan fatah ni. Kat sini je punya jawapan. Ada baris depan ni, fatah tuhu. Jadi fatah tuhu ni sebenarnya ia balik pada saya. Saya ni ialah Hamid yang membahasakan diri dia sebagai saya. Itu dia. Itu dia. Jadi fatah tuhu ni kan, dia terdiri daripada apa? Fatah tu ni dia terdiri daripada asalnya fi'il fataha. Okay, fataha telah membuka. Fataha. Kemudian dia juga terdiri daripada tu. Tu ni menunjukkan ana. Ah, tu menunjukkan ana. Saya yang membuka, dan juga satu lagi ialah huwa. Ini disekalikan dalam fatah tuhu ni. Disekalikan fatah tuhu. Okey. Kemudian Mudaris tanya lagi, waman fatahan nawafiza. Siapa pula yang telah membuka nawafiza? Nawafiza ni apa? Tingkap kan? Tingkap. Dan kita lihat fatahah macam atas juga, fi'il, dalam dia ada huwa. Jadi an-nawafiza jadi apa? An-nawafiza ni jadi yang kena buka. Bila jadi yang kena buka, kena kita tukar pada baris atas. Atau ni. Kemudian Ali kata ana fatah tuha. Saya fatah tuha. Sama jugalah. Fatah tuha. Maknanya fatah tuha ni terdiri daripada fataha, ana, tapi huwa ni ganti dengan ha sebab nawafis ni adalah jamak. Bila jamak yang ghairu aqil, dia mestilah muannas. Maka dia kat sini jadi hiya. Bila hiya, gantikan dengan ha di sini. Hu ni huwa lelaki kan. Hu. Tapi bila hiya, tukar pada ha. Ana fatahtuha. Okey. Okay. Sebenarnya apa yang kita belajar hari ini ialah satu bentuk ayat yang terdiri daripada fi'il. Fi'il ialah perbuatan lah, verb lah. Setiap fi'il ni dia mesti ada apa? Ghalibnya, biasanya fi'il dia mesti ada fa'il. Kalau fi'il tu perbuatan, fa'il ialah orang yang membuat perbuatan tu. Ini fi'il. Fa'il ialah yang membuat perbuatan tu. Dan ada juga ayat yang memerlukan apa namanya, fi'il yang memerlukan kepada yang kena buat. Siapa yang kena buat perbuatan, siapa yang terkena dengan perbuatan tu. Maka dalam contoh yang kita buat hari ini ialah bab. Bab makna pintu lah, baba. Itu dia katakan sebagai maf'ul, maf'ulun bih sebenarnya.
maf'ulun maf'ulun bihi ya. Bih. Okey, ini ghalib lah. Okay. Ghalib kebiasaan jumlah ataupun ayat dalam bahasa Arab yang bermula daripada perbuatan, dia mesti ada ni lah. Dia mesti ada ni. Fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Ada juga fi'il, yang jadi ayat-ayat yang kita tunjukkan ni semua ayat-ayat yang ada fi'il, dia ada fa'il dan juga ada maf'ulun bih. Ada juga ayat yang dia hanya perlu kepada fi'il, ni ayat bentuk pertama. Ada juga ayat bentuk kedua, eh, yang hanya memerlukan kepada fi'il dan juga fa'il saja. Fi'il perbuatan, verb dan juga fa'il. Dia tak perlu kepada maf'ulun bih. Apa contohnya? Contohnya, katakanlah orang bernama Zaid. Orang bernama Zaid, dia datang. Dia buat perbuatan datang. Datang dalam bahasa Arab, ja'a. Ja'a. Ja'a ni datang. Okey, persoalannya siapa datang? Yang datang ialah Zaid. Ja'a Zaidun. Jadi ayat seperti ini dia tak perlu pada maf'ulun bih. Ya, ja'a Zaidun je. Kalau ayat yang perlu pada maf'ulun bih ni contoh apa? Okey, contoh daraba, daraba telah pukul. Maknanya ada orang yang memukul. Siapa yang memukul? Zaidun. Okey, Zaidun. Zaidun yang memukul. Bila perbuatan pukul ni, maka dia mesti adalah yang kena pukul. Siapa yang kena pukul? Okey, contohnya kita letak amran. Amran. Itu dia. Jadi di sini eh okey Jadi di sini eh fi'il di sini ialah daraba. Ini fi'il. Dan kemudian eh, mana pula fa'il? Fa'il di sini ialah Zaidun. Zaidun. Mana pula maf'ulun bih? Maf'ulun bihnya ialah hmm, Amran. Itu dia. Untuk jadi kalau kita baca telah pukul oleh Zaid akan Amran. Maknanya kita fahamlah perbuatannya pukul, si pelakunya ialah Zaid dan yang kena pukul ialah Amran. Ini basic untuk kesemua ayat-ayat yang ada fa'il. Ayat-ayat yang ada fa'il dalam bahasa Arab ni dia ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Tapi ada juga ayat yang dia hanya ada fa'il dan juga fa'il. Contoh ni lah. Contoh ni. Jadi maknanya fa'il di sini ialah fa'il di sini ialah ja'a. Okay, manakala fa'ilnya ialah Zaidun. Okey, kalau timbul persoalan, macam mana nak kenal fa'il ni dan juga maf'ulun bih? Kalau kita lihat dalam ayat ni, apa yang membezakan Zaidun dengan Amran? Yang membezakan ialah baris. Baris untuk fa'il ni bagi depan ataupun dhammah bagi depan. Manakala baris untuk maf'ulun bih ialah baris
atas fathah. Fathah. Untuk fa'il biasanya dia akan uh, asalah daraba ke, dariba ke dan sebagainya. Fa'il senang kenal. Okay. Sama lah juga dengan contoh bawah. Fa'ilnya ja'ah dan fa'ilnya ialah Zaidun. Zaidun. Okay, dia gunakan apa? Simbol dhammah. Cara untuk kenal dia. Okey, ini yang ada nama yang zahir lah. Nama yang zahir. Zaidun, Amr. Okey, contoh ayat yang kita belajar hari ini, dia gunakan domir. Domir kat sini. Jadi kalau apa ni, fathah ni dia fa'il. Okey, okey, fa'il. Uh, ana di sini jadi apa? Fa'il. Dia gunakan domir. Dia gunakan domir, fa'il. Dan huwa di sini, dia jadi untuk maf'ulun bih, dia gunakan domir juga. Itu saja beza dia. Jadi untuk domir ni dia tak berubah apa-apa huruf. Dia tak berubah apa-apa baris. Cuma kita kena kenal dia. Macam tu ni, ana fatah tu ni untuk aku lah, ana. Dan untuk hu ni sama ada hu ni untuk huwa. Kalau ha untuk hiya. Itu saja. Sebab domir ni adalah perkataan yang dikatakan mabni. Dia tak berubah dia punya huruf, dia punya baris dia. Okey, faham Ini basic. Basic sangat ni. Yang sangat perlu kita fahami yang sangat perlu kita fahami kerana ayat-ayat dalam Quran ke, dalam hadis ke, dalam kitab-kitab ini dia punya basic dia. Maka kalau kita jumpa satu fa'il, kena cari mana fa'il dia dan tahu baris fa'il macam mana, baris fa'il tu macam mana dan cari maf'ulun bih kalau ada. Kalau ada, maknanya kalau perbuatan tu memerlukan maf'ulun bih, maknanya yang kena perbuatan tu, maka kena carilah. Dan kita kena tahu baris dia. Basic baris memang fa'il, baris fa'il ialah dhammah dan maf'ulun bih basicnya adalah fathah bagi atas. Tapi sebenarnya bukan semua. Ada juga nanti kita akan belajar lagi dalam kita belajar kita akan jumpa ada juga kes-kes fa'il yang bukan dengan dhammah. Ada lagi beberapa contoh apa ni alamat uh, baris yang lain dan juga begitulah dengan maf'ulun bih dia ada tanda-tanda yang lain. Itu kita akan belajar sedikit demi sedikit lah insya-Allah. Baik. Kemudian al-mudaris bertanya lagi man kasara hadzal maktaba. Siapa yang telah memecahkan ini meja tulis. Jadi maknanya kasara perbuatan siapa yang buat huwa sama dengan atas. Dan al-maktabah di sini di bagi atas. Maknanya dia jadi kita faham dulu dah secara mudah ini adalah maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Hadza ni dia punya isim isyarat dia. Baik. Kemudian modal kata anta adakah awak? Jadi hamzah ni ialah hamzah tanya, hamzah istifham nama dia. Hamzah istifham kita dah biasa jumpa kan. Is Hamzah yang kita gunakan untuk bertanya ialah istifham ni maknanya nak tanya, nak tahu kan. Soalan lah. Nak tanya. Istifham. Okay. Anta kasartahu ya Hashim. Okey. Adakah awak ni siapa Hashim awak. Awak. Anta, adakah awak, wahai Hashim, kasartahu yang telah memecahkannya. Jadi kasartahu ni dia terdiri daripada kasara, kemudian ta ni anta, kasara, kasara ni pecah, telah pecah. Ta di sini ialah anta, jadi fa'il, jadi fa'il. Okey. Dan hu di sini, yakni huwa, huwa di sini jadi maf'ulun bih. Dia rujuk pada apa?
pada al-maktab. Pada al-maktab. Ni huwa. Okey, jadi adakah awak yang telah memecahkan meja itu, wahai Hashim? Hashim jawab, la, bukan. Tidak. Ini sesungguhnya saya. Ini makna inna, ana. Ini ni asalnya pada inna ana. Sesungguhnya saya, maknanya inna ni digunakan untuk to emphasize lah, untuk mempertegaskan ayat tu. Inna, ini sesungguhnya saya, ma kasartuhu, saya tidak memecahkannya. Jadi ma di sini digunakan untuk nafi, untuk nafi, untuk mengingkari lah. Nafi ini untuk mengingkari bahawa dia bukan dia yang memecahkan. Jadi ma kasar tahu, bukan kasar tu, bukan saya yang telah memecahkannya. Yang memecahkan maktab. Okey. Kemudian mudaris tanya lagi, raja'a. Ni pun istifham, tamu macam atas. Adakah raja'a telah balik? Siapa yang telah balik? Zakaria. Zakaria wa Hamzatu, dan Hamzah, wa Osmanu, dan Osman, min Makkah, daripada Mekah. Okey ya. Jadi sebenarnya kat sini digunakan dan ni pun dan wa Hamzatu wa Osmanu untuk menggabungkan sebenarnya tiga ayat. Asal ayatnya ialah raja'a, raja'a, adakah telah balik, raja'anya telah balik Zakaria, utamanya Zakaria. Zakaria dah balik belum? Min Mekah, daripada Mekah. Tapi dalam masa yang sama, si Mudaris juga tanya tentang Hamzah. Raja'a Hamzah. Hamzah dah balik ke daripada Mekah? Dan juga Mudaris tanya juga tentang Osman. Osman. Okay. Maknanya di sini Raja'a ni ialah perbuatan. Yang fa'il dia ialah Zakaria, Hamzah dan juga Osman. Okey. Fa'ilnya. Okey, kenapa kita baca Zakaria tak baca Zakariu? Sebabnya hujung ni dah ada alif. Dia dah ada alif, maka kat sini sebenarnya Zakariu tu diganti dengan baris atas sebab ada alif kat sini. Hamzah tu baris depan macam biasa lah. Dan Osmanu pun baris depan. Kenapa dia tak Hamzatun, Osmanun? Sebab dia huruf yang tak boleh menerima apa namanya, tak boleh menerima tanwin kan. Mamnu' minas sarah. Kita dah belajar kot sebelum ni kan. Jadi kita gunakan dhammah ya, tak ada tanwin. Okey. Jadi maknanya ini semua adalah fa'il. Tapi oleh kerana ada tiga soalan, maka dia gabungkan sekali dengan wa. Uh, wa. Adakah telah balik uh, Zakaria dan Hamzah dan Osman sekali. Gunakan waw sebagai uh, apa nama ni, uh, untuk menunjukkan bersama lah. Apa nama ni, waw ni sebenarnya waw yang dikatakan waw ataf. Tak apa lah tu, kita belum belajar lagi. Tapi sebenarnya tiga soalan digabungkan jadi satu ayat. Satu ayat keseluruhan, senang je. Okey, faham setakat ni? Okey, kalau boleh faham, kita teruskan. Nanti insyaAllah makin lama kita belajar, kita akan makin lebih jelas tentang perkara. Ini konsep asas. Okey, kita padam dulu. Kalau tak padam nanti kan dia tak boleh turun ke bawah. Padam dulu. Kalau nak ulang kaji, kena tengok dalam ni lah, rakaman lah, tentang baris-baris ni. Sebab tu elok masing-masing ada buku nota kan, untuk mencatat lah. Ataupun catat dekat buku apa, kopi lah, kopi kertas, kopi, physical kopinya.
Okey. Baik. Jadi kita berhenti ke Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Hamid jawab la. Tidak ma raja'u. Ma raja'u. Makna dia gunakan ma untuk apa? Uh, Digunakan ma untuk nafi Ma tidak raja'u, tidak balik lagi mereka itu. Raja'u ni sebab apa raja'u? Sebab dia adalah jamak untuk Zakaria, untuk Hamzah dan Osman, maka digunakan raja'u. Asalnya raja'a untuk seorang, raja'a untuk seorang, hiya, ni untuk hiya untuk huwa, dia. Tapi bila home, ramai home, mereka, ada sebab digunakan raja'u. Baik, Abbas uh, bertanya, Abang ni anak murid dia, ya ustaz, ya ustazu, kharaja at-tulabu al-judu wa zahabu ila al-mudir. Kharaja at-tulabu. Maknanya Abbas ni dia mungkin Hamid ni tak tahu maklumat dia kata yang dia orang ni belum balik. Tapi Abbas kata ya ustaz, kharaja at-tulabul ajudud. Oh ni bukan minta maaf. Abbas ni kata telah keluar, kharaja telah keluar at-talabu at- at-tulabu at-tulabu pelajar-pelajar al-jududu yang baru. Pelajar-pelajar baru wa zahabu ilal mudir, dan mereka telah pergi oleh kerana zahabu ni untuk mereka, zahabu mereka telah pergi ilal mudir. Jadi kat sini mana yang mana fa'il? Kharajat fa'il. Mana dia punya fa'il? At-tulabu. Al-judu ni apa? Al-judu ni apa ni, naat sifat kepada at-tulabu. Dan wazahabu, mereka telah pergi. Siapa telah pergi? Hum. Maknanya dalam hum ni adalah fa'il kepada fa'il zahabu. Hum ni duduk kat mana? Dalam zahabu. Dia ada dalam zahabu. Okey, macam kharaja tadi ditunjukkan fa'il ni ialah at-tulabu. Ada baris depan Okey, ada baris depan. Okey. Al-mudaris afahimta adarsa ya Talha? Adakah? Ini pun istifham. Fahimta, awak telah faham. Maknanya perbuatannya ialah fahima asalnya. Fahima tapi tan juga anta, awak. Apakah awak telah faham? Ad-darsa menengok baris atas. Makna dia jadi maf'ulun bih. Ya Talha, wahai Talha. Jadi kalaulah kita apa nama ni tak faham mana satu fa'il dan fa'il, dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi terbalik. Contohnya kita tukar apa nama ni fa'il kepada darsu ke, maka salah makna lah. Itu pentingnya kita tahu mana satu fa'il, yang mana satu fa'il dan mana satu maf'ulun bih, berdasarkan uh, bila dah tahu tu kita bariskan mereka dengan bacaan yang betul lah. Okay, Talha jawab na'am, ya, fahim tuhu jayidan. Fahim tuhu. Fahim tu makna terdiri daripada fahima, fa'il, tu, saya, anak, dan hu, dia. Maknanya jadi maf'ulun bih. Jayidan, dalam keadaan yang baik. Jayidan yang baik lah. Jayid, jayidan. Jadi maknanya Talha dia dapat memahami dengan fahaman yang baik. Mudaris tanya lagi. Al-katabta, adakah awak telah tulis? Asal kataba, ta ni anta. Katabta. Jadi sebenarnya fa'il-fa'il ni bila masuk apa nama ni, tadi contoh-contoh fa'il yang kita dah buat kataba, contoh ayat ni, kataba asalnya semua bagi atas kataba, ba ni bagi atas, tapi dia bila bercampur dengan uh, contohnya fa'il anta tadi, fa'il anta, maka apa yang berlaku ialah kataba ni, ba ni kita matikan. Kita kekalkan dua baris yang awal. Jadi katab. Okey, jadi katab.
Katab, matikan. Dan masukkan anta ni. Masukkan. Kalau ta lah bagi atas, kalau ti bagi bawah, katab ti. Eh? Kalau ana jadi katab tu. Kalau ana ya. Kalau nahnu, kalau nahnu kami dia akan jadi apa? Katabna. Katabna bagi apa? Katabna. Hujung ni ditambah dengan na. Okey. Jadi maknanya samalah atas zahaba ke kharaja ke semua bila masuk domir sebagai fa'il dia akan jadi ujung ni huruf ujung ni akan hilang bukan akan hilang akan tukar jadi sukun ya jadi mati badai mati. Okey. Jadi mudaris tanya akatabta al-ajwibata ya Faisal. Mudaris tanya pada Faisal, adakah awak telah menulis al-ajwibah. Maknanya ajwabah ni jawapan-jawapan dia jadi maf'ulun bih pada atas. Maf'ulun bih. Ya Faisal. Faisal jawab la, tidak ma katab Tuhan saya tak menulisnya. Maknanya tu ni jadi fa'il lah. Tu jadi fa'il. Mudaris tanya limaza kenapa? Limaza kenapa? Faisal jawab li'anna ni kerana saya ma fahim tu. Tengok ma nafi fahim tu saya tak faham. Al-as'ilata jadi maf'ulun bi bagi atas. Nampak Jadi setakat yang kita tahu ni pun kita dah boleh guna dalam harian kita. Contohnya katakan kita jumpa kawan kita ke jumpa orang seseorang kita tanya adakah solaita tu dia. Adakah awak telah solat? Solaita. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan asolaiti. Tu dia. Kalau ramai asolaitum. Kalau perempuan asolaitunna. Kita boleh jawab, katakan saya dah semayang. Kita akan jawab macam mana? Solat itu. Nampak senang je. Solat itu. Tu untuk anak lah. Yes. Kalau kami dah semayang, solaina. Okay. Kalau katakanlah saya belum semayang. Jawablah, ma solat itu. Tu. Nampak tak? Ma solat itu. Kalau dah semayang, solat itu je. Jadi ini kita boleh guna. Dah boleh guna dalam penggunaan harian kita. Senang je. Tapi konsep ni penting lah untuk kita fahami. Okay. Kemudian sikit lagi. Mudaris tanya, hafizta surat al-fajr ya Ibrahim? Ya. Adakah awak telah menghafaz? Hafizta, hafizta, istifham, adakah? Hafiz, hafizah, artinya hafizah. Hafizah, okay, hafizah. Tapi bila masuk ta, itu jadi matikan za. Hafiz, hafiz dan ta masuk ta. Anta. Jadi surata ni jadi apa? Surata jadi maf'ulun bih dari atas. Dan dalam masa sama juga surata jadi apa? Ya mudhaf dan al-fajri ni jadi mudhaf ilaihi ya. Surat al-fajri. Jadi surah al-fajr lah ya Ibrahim. Ibrahim jawab na'am ya. Hafiz Tuha. Ya saya telah menghafalnya. Wa hafiztu dan saya juga telah menghafaz surat Tin aidan. Surat Tin aidan makna surah Tin lah. Suratan jadi maf'ulun bih. Aidan
Aidan ni juga, juga. Okey, jadi ini konsep yang penting, iaitu fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Kita kena kenal macam mana baris kalau isim yang zahir. Uh, Fa'il dia kena baris depan dan maf'ulun bih dia bariskan fathah atas. Dan untuk domir kita gunakan tu lah. Seperti yang kita sebut, kalau ana jadi tu, kalau kami jadi na, kalau anta jadi ta, ujung, kalau anti jadi ti, dan seterusnya lah. InsyaAllah kita akan uh, sambung lagi pelajaran ini pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi asas yang baik untuk kita boleh membaca kitab-kitab Arab insyaAllah. Pada itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.